Apa kata kita berikan tepukan untuk penampilan istimewa Amin. Thank you Amin. Pentas ini sangat bermakna buat Amin dan Amar. Amar juga berdiri tadi Amar. Thank you Amar. Standing ovation juga daripada Datuk AC Mizal. Kan saya kata jangan cakap banyak, nanti saya nangis. Kat. Tak bawa. Foto markah manager lupa kat. Manager lupa kat. Tak ada kad tu bagi kredit kad. Okey. Okey. Datuk Aida dah lega dah. Okey, sekarang ini kita nak minta, kalau tak nak tanya, kalau Datuk Aida nak gunakan kuasa untuk mute mic. Saya tak nak mute setiap minggu, saya tak nak mute. Because why? Bila juri bagi teguran, kat situlah saya boleh memperbaiki kelemahan yang Azifa buat. Katalah Datuk AC kata lonok dia tak bagus, saya panggil semua cikgu ajar dia. Dia ni kerja bagus. Ajar dia tak boleh menari. Saya panggil semua cikgu, suruh dia belajar menari. Okey. Jadi kali itu kita dengar apa kata Datuk AC, silakan Datuk. Okay, Assalamualaikum Datuk Aida. Right. Azifa, Angka nak cakap satu benda tau. Tahniah kepada you. Alright. Sebab apa? You mulakan nyanyian you dengan emosi yang kesedihan daripada ibu you. Sekali father you pun sampai atas pentas. Bukan senang nak kuasai pentas menyanyi lagu ballad bila ada kesedihan emosi di keliling you. Selalunya orang akan choke, akan tersekat dengan speak. They want, congrats to you. Very good voice, kontrol emosi bagus, very good. That's what I sudah. Dia ada persembahan memang dengan gimmick Amin keluar sedah tadi. Saya cakap terus terang, bukan senang nak mempamerkan kesusahan yang lalu di atas pentas untuk ditatap oleh satu Malaysia, dan you berjaya menjadikan itu sebagai satu simbol yang baik bagi persembahan you. Tahniah, saya ucapkan keberanian you. Congrats. Nak dengar Datuk Syafiq nak komen sikit boleh? Nak dengar juga. Boleh. Saya tersepit sebenarnya, kita dah overrun. Boleh, silakan. Sekejap je, sikit je. Saya suka suara you merdu, tone you bulat, sangat bagus. Apa yang you kena work on adalah you punya intonasi, okay, dan juga you punya breath support. Yang lain saya rasa dari minggu ke minggu akan menjadi lebih baik. Thank you. Bella. Sorry Bella, bukan tak nak tapi dah cukup masa. Tanya Datuk Aida. Pak Fadil, can I say something first? Yes. I nak cakap happy birthday Mama. Oh, birthday Mama ke? Gila. Another 3 hours. Another 3 hours. So adalah birthday Datuk Aida. Actually, malam ni malam birthday saya dengan